Yeah, I was down but now I'm up, 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 up. I was down but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that love. Yeah, yeah, I was down but now I'm. Hai, selamat datang ke Premier Lanes Pekan. Berapa orang? Okey, tulis nama dulu boleh? Nak main 2 game. Budak sekolah ke? Okey, kalau budak sekolah satu game RM5. 2 game share dengan kasut. Stokin dah ada? RM26. Okey, kasut boleh ambil kat belakang ya. Kita buka daripada pukul 10 pagi sampai pukul 12 malam untuk Isnin sampai Khamis. Okey, Jumaat, Sabtu, Ahad kita buka daripada pukul 10 sampai pukul 1 pagi. Okey, kalau dekat sini kita ada bola paling ringan kita ada 6 pound. So 6 pound ni yang inilah. Yang ini paling kecil. Kalau untuk kanak-kanak. Yang ini. Yang ini paling kecil lah. Okey, dekat sini dekat bowling pekan kita ada 24 lane. Dia memuatkan 96 orang. Kita ada mini highway untuk kanak-kanak bawah daripada 10 tahun. Kita ada Zarul sebagai chief cashier, chief technician. Yang apa masalah lane kita akan refer ke technician belakang lah. So apa-apa masalah dia akan betulkan. So kita akan refer, banyak berkomunikasi dengan belakang lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahzad Ajrana dari kru TV PSS SMK Ubay bersama dengan Encik Abdul Azim bin Abdul Aziz, pengurus pusat bowling Premium Lanes Cawangan Pekan. Dan Encik, kami ada beberapa soalan untuk tanya kepada Encik. Yang pertama, bolehkah Encik Azim ceritakan sedikit tentang pusat bowling Premium Lanes Cawangan Pekan ini? Untuk Premium Lane Pekan ni, dia bermulanya tahun di mana Dewan ini dia tak ada apa-apa. Dia dah lama terpenggalai. Jadinya kita ni daripada syarikat Premium Lane ni mengajukan kepada Majlis Pemandaran untuk mengadakan pusat sukan lah, di mana di pekan ni tiada lagi pusat sukan yang begitu prestis. Jadinya Premium Lane membuat pusat bowling lah di sini. Yang kedua, apakah cabaran utama dalam menguruskan pusat bowling ini? Okey, cabaran utama di pusat bowling ini jika sukan kebanyakannya lane lah, di mana lane operasinya benda ni kita deal dengan customer, kita berusaha dengan customer. Kebanyakannya mereka ada feedback lah dari segi lane bowling, minyaknya, maknanya dia ada problem dari segi minyak nak macam ni, nak yang macam ni, pattern-pattern. Sebab setiap bowling lane ni dia ada pattern-pattern dia. Kebanyakannya kita akan buat pattern di mana standardized, di mana 42 ataupun 38 minyaknya bentuk, dia panggil bentuk Christmas. Yang ketiga, apakah manfaat pusat bowling ini kepada komuniti setempat? Okay, untuk manfaatnya seperti kita tahu, sukan ni amat digalakkan lah, di mana menyihatkan badan, komuniti, di mana komuniti di pekan dapat bersukan lah. Dan satu lagi utama, bila bersukan ni kita akan mengeratkan silaturahim antara orang dan keseronokan bersukan ni lah. Yang terakhir, apakah harapan Encik Azim terhadap pusat bowling ini di masa akan datang? Harapan saya tak banyak, cuma hanya nak minta semua orang boleh bersukan bersama-sama dengan kami di Premium Lane ni, di mana kami pun ada sediakan promotion dan banyak-banyak aktiviti yang dijalankan lah. Terima kasih. Terima kasih. Your video, press the key, boy. I lost my way somewhere and now another